Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Asma Husna yang 93. Nama Tuhan Al-Badi'. Al-Badi' maknanya Allah yang mempunyai kesenian, ketinggian ataupun halus. Ketinggian, kehalusan nama Allah ini boleh dibincangkan dalam tamadun dunia ataupun sifat tamadun yang terdapat mengikut tamadun Islam yang berdasarkan pada tamadun Rabbaniyah. Ini adalah bukanlah saja untuk mengajak manusia menyembah Allah. Allah lah yang menciptakan alam ini. Allah yang menjadikan langit, bumi, dan antara keduanya berbagai-bagai makhluk yang ada di dunia ini, yang hidup di dunia itu, daripada manusia, haiwan dan tumbuhan. Setiap kejadian yang wujud ini adalah bersifat al-badi', ini keindahan dan kehalusan. Termasuklah kejadian manusia. Allah menciptakan manusia ini adalah sebaik-baik kejadian. Faqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia ini adalah sebaik-baik kejadian. Yang disebut dalam surah Tin tu. Sebaik kejadian manusia ni beza dengan haiwan. Manusia ni kaki 2. Haiwan punya kaki 4, kaki 6 pun ada. Bayangkan kalau manusia kaki 6 macam mana? Manusia kaki 2 aja. Kepalanya di atas, kakinya di bawah. Itu kelebihan ketinggian manusia. Kepala letak di atas, maknanya Allah Ta'ala berikan pemikiran, otak ataupun minda yang boleh berfikir. Bagaimana untuk survive tentang kehidupan manusia di dunia ini menggunakan akal. Dan akal pikiran itu mestilah berpandu kepada wahyu. Inilah yang membawa kepada ketinggian manusia. Sedangkan haiwan punya kaki 4, kepalanya ke bawah. Kalau lembu memanglah makan rumput. Kepala pemikiran dia macam rumputnya lah. Fikir nak makan rumputnya. Lepas tu lepas najis. Maknanya dia tidak fikir yang lain. Makan hidup mati. Makan hidup. Lepas najis dia. Tapi manusia ni kan untuk makan hidup. Makan ini untuk memboleh manusia itu hidup. Merupakan satu keperluan hidup manusia ini kepada makan. Tapi dengan sebab makan itu manusia ada kekuatan yang boleh berfikir. Melalui kekuatan berfikir itulah manusia dapat membaca, menulis, menghafal dan berfikir bagaimanakah untuk merancang satu perkara yang baik untuk masa depannya. Macam-macamlah perkara yang dilakukan manusia melalui ilmu pengetahuan yang Allah kurniakan melalui ilmu wahyu dan juga ilmu yang hasil daripada usaha manusia itu sendiri. Selama tidak bercanggah dengan wahyu, manusia boleh mengikut. Tapi kalau sudah bercanggah wahyu, akal fikiran itu ditolak. Ini adalah batasan untuk mengikutkan ketentuan hukum Allah SWT. Allah menciptakan sesuatu itu bersifatnya al-badi', menjadi sesuatu yang indah, seni dan halus dari segi kemajuan dan tamadun yang dibangunkan. Manusia walaupun bijak, pandai macam mana sekalipun yang ilmu hanya ingin mengolah atau membangun hasil kemajuan tamadun yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Contohnya Allah menjadikan kayu di hutan rimba macam-macam jenis kayu kayannya. Manusia dengan ilmu pengetahuan dapat membentuk, buat kursi, meja dan peralatan ini dengan ilmu yang kenal di ilmu pertukangan. Ini perlulah manusia punya ilmu atau kemahiran hidup untuk membangunkan satu kemajuan dan tamadun. Tapi kemajuan dan tamadun ini mestilah berlandaskan kepada tamadun Islam. Tamadun Islam, tamadun yang berdasarkan tamadun Rabbaniyah untuk menyatakan kebesaran Allah SWT.
dan juga hubungan tamadun Rabbaniyah ini dengan insaniyah. Untuk kemanusiaan, hidup manusia di dunia, ada keprihatinan kepada orang lain. Sebab itu ada tanggungjawab orang Islam mengeluarkan zakat, memberikan pada golongan fakir miskin, dan juga tamadun duniawiyah, membangun keperluan hidup manusia, mendiri rumah, buat rumah, kalau tak boleh buat, beli. Mana kepayaan ni saya ada keuangan, kena kerja. Nak kerja, mesti belajar. Ada ilmu, dah ada ilmu, barulah boleh bekerja. Kalau ada ilmu, bekerja tak ikut kemahiran yang ada pada dia, dia akan bekerja lah mengikut kebiasaan atau mana biasanya sahaja. Patutnya manusia ini dalam Islam, dalam tamadun, manusia bekerja mengikut keperluan ataupun kemahiran ilmu pengetahuan yang ada pada dirinya. Inilah yang akan mendevelop, bangun satu tamadun. Kalau dia bekerja tak ikut ilmu, ikut nafsu dia saja, itu semua bekerja. Semua melakukan tindakan sesuatu untuk melepaskan diri dia, ataupun macam nak haiwan pun pandai bekerja cari makan. Makna itu biasa lah. Kalau tak curi makan, tak makan dia, tak boleh dia mencuri. Itu haiwan. Manusia pun kalau suka mencuri, makna itu macam haiwan lah. Tapi dengan ada ilmu pengetahuan, manusia boleh membangun kemajuan tamadun dengan cara yang benar, mengikut perkara yang dibolehkan dalam agama. Inilah Islam mengangkatkan darajat kehidupan manusia itu sendiri dengan ilmu pengetahuan diberikan padanya, dan juga Allah itu mempunyai sifat al-badi', adalah dapat menciptakan segala perkara yang ada di dunia ini. Manusia dapat mengolah dan membangunkan kemajuan tamadun yang ada di dunia ini. Ini hak atau masuk tanggungjawab sebagai orang Islam atau khalifah Allah di dunia. Khalifah Allah di dunia ini masuk dalam kepimpinan Islam ini, termasuklah kepimpinan dalam untuk memakmurkan dunia, membangunkan kemajuan dan tamadun di dunia ini, tidak menyalahi daripada ketentuan hukum Allah SWT. Itulah mana Islam tidak menghalang kemajuan dan tamadun ataupun pembangunan. Bagaimana manusia bercakap hari ini hal pembangunan. Dia ingat dalam Islam tak ada pembangunan kah? Islam lebih awal lagi. Allah menjelaskan Allah lah yang menciptakan tiap kejadian yang wujud di dunia ini. Dan manusialah yang bertanggungjawab, khususnya di kalangan orang Islam, untuk membangun tamadun ataupun bangunan yang ada di dunia ini. Kalau jika sejarahnya sejak zaman Nabi Adam, para Nabi dan Rasul sampai bernama Muhammad SAW dan kerajaan Islam dan sepanjang zaman, hinggalah kepada sekarang ini pun, hak dan tanggungjawab orang Islam itu adalah untuk membangun kemajuan dan tamadun di dunia ini. Itu manusia perlu kepada ilmu pengetahuan. Bagaimana untuk membentuk suatu perkara yang lebih baik dalam kehidupannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.